Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan projek Kota Madani di Presin 19 di sini sebagai satu lagi pembangunan bersepadu berskala besar yang bakal menjadi mercu tanda baharu perumahan moden penjawat awam dan pembangunan bandar pintar. Projek yang dibangunkan di atas tanah seluas 102.5 ekar itu melibatkan pelaburan dianggarkan bernilai 4 bilion ringgit dan dijangka mampu menyediakan 10,000 unit kediaman kuarter bagi menampung kira-kira 35,000 penghuni. Inisiatif itu merupakan langkah strategik kerajaan dalam mengatasi kekurangan unit kuarter bagi penjawat awam di pusat pentadbiran negara selain menyokong agenda Malaysia Madani dalam aspek kebajikan, keterangkuman dan kesejahteraan komuniti. Kita tidak mahu hanya membina bangunan tetapi membina kehidupan yang lengkap dengan kebajikan, nilai dan harapan, katanya dalam ucapan perasmian. Projek Kota Madani akan dibangunkan secara berfasa oleh Putrajaya Holding Sendirian Berhad dengan pelaksanaan dimulakan melalui fasa 1 bukaan diafragma melibatkan pembinaan hampir 3,000 unit kediaman yang dijangka siap pada tahun 2027. Fasa 1 baik pula merangkumi pembinaan kemudahan pendidikan termasuk sebuah sekolah bertingkat yang dijadualkan siap pada tahun 2028. Keseluruhan projek Kota Madani dijangka akan siap sepenuhnya dalam tempoh 7 tahun, menjadikannya antara pembangunan berskala besar paling signifikan di Putrajaya dalam dekad ini.